iaitu asma tangan karamah, iaitu modul rapatan yang mana Ustaz akan ajar nak semua bagaimana tuan-tuan jadikan tangan anda di sini kalau nak sentuh orang, tuan-tuan sentuh je, sentuh orang. Sentuh orang dia, tuan-tuan sentuh je. InsyaAllah akan berlaku proses penyembuhan, proses healing ke atas diri seseorang. Sakit kepala letak je. Sakit tak kaki, kita letak kaki. Ya, sembuh tak sembuh tu bukan kerja kita, kerja Allah. Tapi Ustaz akan ajar kaedah. Kaedah bagaimana nak menjadikan tangan anda yang panggil sentuhan ajaib, sentuhan miracle, sentuhan yang memang akan beri kesan. Yalah, sebelum kita pergi jumpa doktor apa semua, kita sekarang kita ada. Ustaz nak kalau boleh lah, kalau boleh setiap orang, setiap rumah tu adalah orang yang punya. Amalan tak payah mudah je. Amalan mudah tuan-tuan, tetapi memberi impact kepada anda untuk anda boleh scan, anda boleh kesan kat mana, di mana ada tempat, ada keras, tempat keras apa semua. Contoh kita scan kat rumah kita ni ada apa. Kita scan, kita dapat rasa. Nanti Ustaz akan beritahu, Ustaz akan ajar semua bagaimana kita nak lakukan scanning pada besok lah, pada badan seseorang tu, kita tahu sama ada benda tu adalah sakit zahir ataupun sakit yang bukan sakit zahir, insyaAllah.